Apa ni kat belakang makcik? Ha? Apa tu? Apa ni? Kereta apa tu? Ini adalah kereta Mustang, kereta kedua Angel. Siapa je tak kenal Angel kan? Staff anak kuda. Yes, Kereta anak kuda. nampak tu? Bapak kuda boleh, anak kuda pun boleh, Acik dia kata. So ni adalah kereta kedua Angel selama Angel bekerja dengan bos Ijan dah lama lah. Ini adalah kereta kedua dia. Yang pertama highlight warna pink, kali ni warna oren. Angel kerja dengan bos Hijan jadi apa? Jadi apa? Sekretari ke Seller. apa? Seller je. Ya, seller yang boleh make more. Ni dia Angel. Seller acik-acik. Seller acik-acik dapat beli kereta ni cash. Sekarang korang nak tahu bukan senang untuk dapatkan ni. Angel pun dia dah tempuh banyak cabaran, dugaan selama dia jadi seller. Kadang yelah ada masa dia down, ada masa dia naik apa semua kan. Banyak benda yang dia dah tempuh selama bertahun-tahun. Orang nampak senang dia saja. Orang tak nampak apa susah dia kat belakang. Betul tu. Orang tak nampak, orang nampak apa yang dia dapat. Tapi inilah hasil usaha dia selama bertahun-tahun. Alhamdulillah rezeki Angel dapat kereta idaman dia. Ni nak bawa balik Batu Pahat lah ni kereta ni. Yes, kereta Batu Pahat. Ini dah jam dah jam 7 lebih. 7 lebih. Malam baru sampai ni. Pukul 8 sampai lah. Memang jiran sebelah dengan kuda. Dekat teman lawan dia Laju kereta kuda ni nampak. Kereta pun kereta kuda ni. Duduk.